Ini adalah buah kopi yang paling rare dekat dunia, terletaknya di Malaysia, Librica. Ini adalah pokok dia. Inilah buah dia, guys. Arabica Robusta itu biasa. Ini Librica lah, guys. Kalau korang kata korang ni peminat kopi tak rasa Librica, belum lagi hardcore coffee lover. Ini adalah buah paling rare dekat dunia, iaitu biji kopi ni terdapat 1 hingga 2% sahaja di pasaran global. Yang menariknya, 1 hingga 2% tu terdapat di Malaysia dan Filipina sahaja. Korang tahu tak? Kita ni sangat bertuah. Buah ni datang pada kita punya negara. So, jom kita rasa. Bismillah. Jom kita semai dulu. 1, 2. Itulah hari ni saya pakai baju Malaysia. Berbangga kita ada kopi nenek moyang kita tanam. Ini dia, kopi Librica. Yang ni muda lagi, yang ni dah masak, yang ni belum masak lagi. Inilah biji dia. Inilah pokok nenek moyang kita dekat Malaysia ni minum kopi. Jadi persoalan kita sekarang ni, ini kopi asal Malaysia, tapi kenapa biji-biji kopi semua datang pada luar negara? Itu persoalan dia. Cuba komen kat bawah. Guys, kopi saya kurang sikit, tapi saya suka ni. Buah ni saya suka. Bismillah. Kita duduk dulu. Sedap ya Allah. Siapa coffee lover kat luar sana, cuba komen kat bawah. Rasa Librica ni macam mana? Dan rezeki saya, Alhamdulillah, pokok ni berada dekat kebun kasih, kebun kita. Alhamdulillah. Siapa nak tengok boleh datang sini. Kita cas murah-murah je. Okay guys, bye-bye. Assalamualaikum.